sahabat, walaupun mereka bukan bahagiannya daripada keturunan yang sama, tempat yang sama, tetapi kesungguhan mereka atas dasar perjuangan Islam yang dekat dengan akidah la ilaha illallah, itulah yang menjadi sumber kekuatan kepada mereka untuk menghadapi cabaran-cabaran pada masa akan datang. Dan kita kena sedar bahawa pentingnya ukhuwah ini, sehingga kan pembinaan yang dibuat oleh Nabi SAW 13 tahun yang membina ukhuwah sesama kita kalangan umat Islam bagi menghadapi cabaran yang lebih besar. Ukhuwah yang cukup bernilai sehingga kan sahabat-sahabat bangsawan, sahabat-sahabat besar yang mempunyai keturunan yang mulia tidak merasa kekok untuk duduk bersama-sama dengan sahabat-sahabat mereka, walaupun sahabat-sahabat itu adalah di kalangan seorang hamba abdi sebagaimana Bilal Habashi. Ini tarbiyah yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan kita kena sedar bahawa bentuk-bentuk tarbiyah inilah yang menjadi kekuatan kepada perjuangan Islam pada hari ini. Peristiwa-peristiwa yang berlaku di kalangan sahabat yang begitu banyak yang menggambarkan betapa hubungan dengan mereka atas ikatan kalimah la ilaha illallah, bukan sekadar hubungan mereka di atas dunia ini sehinggalah hubungan mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan mereka dan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada dalam gerakan Islam dalam PAS hari ini, inilah kekuatan yang perlu sahabat-sahabat dah dengar penjelasan yang banyak, dan peristiwa yang hari ini yang datang dengan kita rasa perkara-perkara yang isu parasit, isu dan sebagainya itu sebenarnya adalah satu penapisan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini pasti diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala bila generasi yang sepatutnya mendapat kemenangan itu dah wujud dan dah ada dalam kalangan gerakan Islam. Bukan sesuatu yang mudah untuk berada dalam kalangan ini. Penapisan yang berlaku, proses penapisan ini berlaku sejak zaman Nabi SAW. Dalam peristiwa hijrah ada mereka yang ditapis untuk selesaikan operasi hijrah yang ditentukan oleh Nabi. Dalam beberapa peperangan ada mereka yang ditapis, mereka yang gagal untuk hadir ke medan peperangan. Penapisan adalah satu sunnah tarbiyah, dan hari ini pas menghadapi proses penapisan ini, dan kita insya-Allah dalam keadaan menghadapi proses penapisan ini kita tetap kukuh dengan fitrah jamaah. Insya-Allah kita yakin dengan perjuangan Islam, kita yakin kepada Allah dan Rasul, kita yakin janji kemenangan Islam, insya-Allah kita akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abaikan Allahu Akbar. Kepada pemuda-pemuda, ana minta supaya kita abaikan suara-suara yang kita rasa tak perlu diendahkan buat masa ini. Ini adalah proses pembinaan, proses kita menumpukan gerak kerja Islam, dan pemuda adalah benteng yang paling utama. Walau apa kata sekalipun, walau pandangan macam mana sekalipun, hadapilah itu dengan cara yang berakhlak, dengan cara yang berhikmah. Pastikan niat kita yang ikhlas, niat kita untuk bersama dengan perjuangan Islam ini terus istiqamah kekal sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak apa yang kita nak sebagaimana yang dinyatakan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang sahabat bila dia masuk dalam medan perang, kemudian berlaku peperangan, menang peperangan tersebut, semua sahabat mendapat balasan, mendapat anugerah, mendapat kelebihan harta ghanimah. Apabila dibahagikan harta ghanimah tersebut, ada seorang sahabat tidak hadir menerima harta ghanimah tersebut. Bila dicari balik sahabat tersebut, kata sahabat tersebut, aku tak mengendaki perkara ini. Aku masuk Islam, aku bersama dengan perjuangan Islam bukan kerana harta ghanimah ini. Aku masuk dalam perjuangan Islam kerana aku nak supaya
leher aku ni, aku dipanah di leher aku. Allahu Akbar. Akhirnya kata-katanya ini disambut oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini dalam peperangan yang kehadapannya akhirnya ditemui syahid dalam keadaan anak panah kena pada batang lehernya. Inilah keikhlasan, dan keikhlasan ini kita tidak boleh perjualkan, kita tidak boleh perjudikan. Ini menjadi lesson, menjadi kunci untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap insya-Allah apa yang kita buat ini tidak lain tidak bukan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbai'ah untuk hidup dalam Islam, kita berbai'ah bersumpah setia untuk kekal di atas perjuangan Islam. Kita berbai'ah kerana mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbai'ah untuk mendapat salah satu daripada dua kemenangan, imma syahadah, mati syahid, ataupun kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Labbaik Allah.